dengan siapa pun yang takabur. Walaupun orang tu ahli maksiat sekalipun di mata kita. Hari ni bila orang tengok maksiat berlaku, tak kira pada siapa-siapa, orang dikenali ke, daripada golongan agama ke, daripada artis ke, daripada mana ke, ahli politik ke, oh, orang rasa suci, semua kat rasa suci. Oh, suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan rasa suci dirimu itu, sehingga akan pakai keluar kutuk. Seolah mendabik dada, kami ni yang bersih pada dosa. Ini orang hina. Macam mana kalau yang buat tu bapa kita sendiri, kita mau share ke tunjuk orang? Tu pak kita sendiri, ayah kita, anak kita tu. Masakan kita kalau dia buat benda-benda aku tu, ditangkap oleh polis, diaibkan, kita mau share, kita mau tunjuk ke orang juga. Kata kutuk pak kita tu. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan itu berlaku pada orang lain untuk kita minta ampun pada Allah dan cek diri kita. Dan syukurlah pada Allah kerana Allah pelihara kita dan Allah pelihara keluarga kita, mak ayah kita tak dikutuk, anak-anak kita tak dikutuk. Tapi siapa yang kutuk pasti akan berlaku kejadian itu pada diri dia dan keluarga dia. Allah akan balas bagaimana mengutuk orang yang lakukan kesalahan dan dosa. Kerana agama tak pergi kutuk. Tok guru ke, ustaz ke, syekh ke, dia habib ke, dia kutuk, dia merendahkan orang maksiat, dia bukan orang alim. Orang alim adalah orang yang ada sifat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksiat itu bukan hanya orang yang buat maksiat itu. Maksiat itu adalah orang yang mengutuk-ngutuk, mengaib-aibkan, memburuk-burukkan lagi ahli maksiat dan merasakan aku betul, aku kena pertahankan kebenaran. Nah, insya-Allah orang maksiat dia berlaku viral tentang dia taubat, dia insaf, kita duk viral buruk orang, kita berasa kita suci. Siapa yang dekat dengan Tuhan ni? Yang dekat dengan Tuhan tu yang kena tangkap. Yang Tuhan benci yang ni, yang duk berjalan sana-sini pergi main masjid ni, duk mengajak kuliah ni, Tuhan benci yang ni. Siapa? Dia rasa bersih. Ingat itu biarlah kita rasa kita lebih teruk pada orang tu. Kita lebih teruk pada orang ni. Aku dosa aku lagi besar. Allah tak buka ke tu nak orang nampak aku baik. Macam tu. Tapi kita bila Allah ataupun terzahir dosa dan buruk orang, kita tinggikan diri pula. Maka kita tertipu, kita kutuk, dan benda tu pasti berlaku pada diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Sehingga kita akan rasa aib waktu tu. Dia akan dibalas. Tunggu sikit masa lagi. Lambat atau cepat. Jangan main-main benda tu. InsyaAllah. Jadi itulah dia panggil. Kalau nak menasihat, bukan tu caranya, bukan cara mengutuk. Kalau nak menegur, bukan cara mengutuk. Maki atau melepaskan geram dengan menghina-hina ahli maksiat. Bukan macam tu. Bukan itu daripada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam.